أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Duduk. Duduk. Qala Syekhul Musannifu Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, dan wajib pada haknya, yakni pada zatnya, pada zat Allah Ta'ala, wajib mesti oleh ilmu, mesti oleh ilmu. Artinya, arti ilmu pengetahuan. Ilmu ada arti mengetahui, ada dengan arti pengetahuan. Maka di sini ilmu iaitu dengan arti pengetahuan, kena kepada satu sifat yang ada pada zat Allah. Sebagaimana dia menyatakan makna, dan iaitu ilmu ni satu sifat yang maujudah, artinya yang ada ia, yang ada diri dia tu ada, diri sifat ilmu tu ada siapa tangga kalau Allah Ta'ala buka dinding hijab beri kepada kita, nescaya dapat kita lihat, boleh kita tengok, boleh kita nampak. Satu sifat yang maujudah artinya yang ada ia, yang qadimah artinya yang sedia. Ada pula dah, ada sedia, ada tak ada mula. Lagi yang berdiri ia satu sifat ni dengan zatnya Ta'ala, dengan zat Allah Ta'ala. Yakni apa dia yang berdiri ia dengan zatnya Ta'ala tu, yakni yang ada tu murak dengan kata yang berdiri. Kalau Arab ke orang panggil qaimatun, yang berdiri yakni yang ada ia satu sifat ni pada zatnya, pada zat Allah Ta'ala. Mengetahui ia ini panggil jumlah jadi sifat pada kata satu sifat. Satu sifat yang mengetahui ia, yakni yang mengetahui ia. Ia Allah Ta'ala ni orang panggil samaratus sifat. Yang mengetahui ia Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat ilmu ni, mengetahui dengan dia dengan ilmu, yakni hal keadaannya bersifat bersepakailah ia Allah dengan dia dengan ilmu. Terpakai lil mulabasah, dengan tu takluk masuk jadi takluk masuk dari dhamma mustatim, mengetahui, takluk masuk pada ia tu. Hal keadaannya Allah Ta'ala tu yang bersifat ia dengan dia dengan ilmu akan segala perkara. Ini panggil takluk. Akan segala perkara tu panggil takluk tu. Ni orang panggil talabus sifati tala zaidan, amran zaidan ala qiyamihi biza. Itu panggil takluk. Nah, ada pun semata-mata mengetahui tu panggil samaratus sifat.
Tuhan ada sifat kudrat, yang dengan kudrat itulah yang dengan berkuasa lah Tuhan kuasa tu samarah. Tuhan ada sifat berkehendak, dengan berkehendak dia tu menghendaki tu samarah, menentu akan arti pada akan lagi itu orang panggil ta'alluq. Ni pun jala yang dengan sifat pengetahuan itulah Allah Taala mengetahui. Tu samarah tu sifat. Dengan dia akan segala perkara. Dia panggil ta'alluq kepada segala perkara, semua perkara. Ta'alluq ilmu ni muta'allaq bagi sifat ilmu. Orang panggil tagenge bagi sifat ilmu. Semua perkara. Apa segala perkara di sini? Dia sebut al-asya. Bayar, syarah bayar. Daripada segala yang wajib. Yakni yang wajib pada akal ni. Segala yang wajib, segala perkara yang tentu sungguh, yang mesti sungguh, tak timoda. Tu. Kita ambil gapo lagi segala yang wajib. Zat dia sendiri. Tu dia. Masuk habis tu. Dan yang mustahil, segala yang mustahil. Dan yang jaiz, dan juga yang jaiz. Yang mustahil, dan yang jaiz. Yang jaiz ni yang harus. Benda yang wajib, benda yang sungguh, benda yang tak, benda yang boleh jadi atas wajah meliputi, atas jalan meliputi. Gapo dia meliputi? Yakni meliputinya Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat ilmu ni akan segala yang tersebut itu. Meliputi akan segala yang tersebut itu, yakni segala perkara daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz itu. Ni orang panggil ihatah, atas jalan meliputi. Ala wajhil ihatah. Atas barang yakni kalakuan. Atas barang yakni kalakuan. Mana kalakuan? Supaya tinggi, pendek dan lainnya tu atas barang. Atas barang yakni kalakuan yang adalah ia segala perkara atasnya, atas barang. Tu. Tak tahu memolek. Tu hak tafsir tu. Atas barang apa barang? Yakni kalakuan tu tafsir itu. Barang kalakuan yang adalah ia segala perkara. Yang adalah ia segala perkara atasnya, atas barang. Orang mengaji kaedah kata jaratus silah ala ghairi man hiyalah. Berlaku ke silap. Domain dan di silap dia, silap bagi isim mausul tidak kembali kepada isim mausul. Kembali kepada yang lain. Barang di situ tu kembali kepada yang lain. Tak ada warna tadi. Tu dia. Baik. Atas barang yakni kalau kuat apa seperti tinggi dan pendek dan sebagainya tu, yang adalah ia segala perkara atasnya, atas barang tu dengan tafsil, dengan secara tafsil satu-satu. Tu dia. Tak kalau gitu maka maka mengetahui ia Allah Ta'ala akan barang. Maka mengetahui ia Allah akan barang yang tidak ada kesudahan baginya. Yang tidak ada kesudahan baginya. Bagi barang tu dengan tafsir. Maknanya seperti segala sifat kamalat baginya, bagi Allah Ta'ala, segala sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, Tuhan tahu dengan tidak berkesudahan. Banyak ke? Dan segala nafas ahli syurga, nafas ahli syurga ke, ia berhubung tidak suk-suk ke. Begitu juga ahli neraka, ahli syurga ke, ia tak mati-mati dah, ia tahu. Tu ilmu Allah Ta'ala, tahu secara meliputi katanya. Tu panggil ihatah.
Baik. Itu ilmu Allah Taala. Jadi muta'allaq tepat ta'alluq bagi sifat ilmu ni tiga selalu dah. Pada ayat itulah mana tiga. Wajib, mustahil, jaiz. Itu perkara yang menghukum oleh akal tu. Adapun kudrat dengan iradah, ngaji dah. Kudrat iradah mana? Mana imam? Tepat takluk bagi kudrat iradah dalam tiga tu benar mana? Mana Mahimi? Wajib, mustahil, jaiz. Mana tepat takluk bagi kudrat iradah? Baru lepas. Mana Syafiq? Mana Ahmad? Dirahik. Wajib. Mana Rasdan? Dirahik. Mustahil. Cekah. Baru lepas ya. Mana Asran? Jaiz. Dia panggil gapo selagi? Dirahik. Haru tu bahasa Melayu yang haru. So lagi panggil apa? Biar belik kata dah. Sudah. Mana pakai? Panggil apa lagi? Jaiz. Ada. Gapo? Istihalah. Siap. Siap dah. Dia tak tanya, dia tanya gapo dia hari? Tepat takluk bagi sifat kudrat iradah. Kalau ilmu ni tiga lalu dah. Tiga lalu dah. Wajib, mustahil, jaiz. Tak apa jaiz kena dah, saat ni kena dah. Orang panggil gapo selagi tepat takluk ni kena dengan takluk dia tak panggil jaiz, dia panggil selagi apa? Panggil apa? Hari apa ni hari Panggil gapo tu dah? Tajizi. Sudah dah lah. Ingat lagi serang ke apa? Apa dia Ahmad? Dia duk balik lagi jawab dengan jaiz. Sudah. Apa dia ada nah? Makan masa dia tanya. Mana Mahiming? Panggil puasa lagi jaiz. Muhammad, panggil apa Muhammad? Syafiq. Lutfi, apa Lutfi? Apa Aiman? Ngaji duk mana? Ngaji. Ingat lagi pakai? Kena? Gapo pula dah mutaqabila. Jadi kau gapo ikram? Syukran? Panggil po. Jaiz selagi panggil po. Panggil po Syami. Sudah dah lah. Duk ayat dah. Ta'alluq ni duk keliling tiga perkara ni ya. Tak apa dah lah. Jaiz dah kena dah benda jaiz dah. Muta'allaq bagi benda bagi sifat kudrat dan mungkin ni ialah kena kepada benda jaiz. Orang panggil pos lagi. Tak dia boleh jawab ni. Panggil apa Salihin? Bonak nak katuk dah. Gapo Fadil? Gapo pula dah jawab. Sesuai? Sudah dah lah. Ingat lagi hari? Panggil pos lagi. Saat ni tajizi dah hadir. Ni tajizi. Gapo dia pula dah. Orang panggil benda mungkin. Ya dah mungkin dengan jaiz hak tullah. Mungkin dengan jaiz hak tullah.
Tu hijau kudrat iradat kepada benar mungkin. Mungkin tu ke apa? Jaiz tu lah. Adapun ilmu ni tiga-tiga lalu borang. Wajib, mustahil, jaiz. Tu dia dah. Wajib, mustahil, jaiz. Itulah dia. Lalu tu baik. Itu muta'allaq bagi sifat kudrat apa ni sifat ilmu tu. Segala perkara iaitu wajib, mustahil, jaiz. Ada apa kudrat iradat jaiz je. Jaiz tu panggil mungkin. Maka ta'alluq bagi ilmu itu satu jua ni bahagian ta'alluq. Bahagian ta'alluq bagi ilmu ada satu je. Hak iradat dulu ya ada dak. Hanya royak dak ta'alluq nah. Tak ada royak dah. Kalik dah kita ni. Bahagian ta'alluq iradat. Hak kudrat ya ada royak 7. Hak iradat ni tak ada royak dah. Baru teringat. Tak ada royak ni iradat ni. Tak ada royak ni. Royak muta'allaq dia, bahagian tak ada royak. Kalau apa nama kudrat dulu royak ada 7 ta'alluq. Tak itu, ada 7 ta'alluq. Tak ada royak dah. Ya iradat ni ulama duk khilaf. Kata setengahnya ada 2, kata setengahnya 3. Mana 2? Satunya suluhi qadim iradat. Yang keduanya tanjizi qadim. Ada juga setengah ulama tambah lagi iaitu tanjizi hadis. Tu duk khilaf. Tu dia. Mari di ilmu ni ada ya. Maka ta'alluq bagi ilmu itu satu jua. Ada ya ta'alluq bagi ilmu ni. Jadi di sini ya wari dengan perkataan maka ta'alluq ilmu itu satu saja. Yang zahirnya ni di sisi babo tu kita terjemah ni dia katanya yang zahirnya dan ta'alluq ilmu itu. Dia nak pakai dan di sini orang panggil waw istinah. Bukan mako. Kalau Arab agak wa ta'alluqul ilmi wahidun nak gitu. Tapi Arab ni fa ta'alluqu. Terjemah bahasa kitanya mako. Apa dia terjemah bahasa dia dah ya tak boleh nak ubah daripada ibarat sah. Cumanya barangkali bolehlah. Dia kata az-zahir bahawa berkata ia rahimahullah dan ta'alluq bagi ilmu itu orang panggil istinah bayar. Tu hak tabiq. Dan ta'alluq bagi ilmu itu hak kudrat itu yo orang ibarat kan dan juga deh. Hak kudrat dulu dia kata dan baginya 7 ta'alluq dak. Yo. Dan baginya 7 ta'alluq walaha yo gitu. Ni kata dan ta'alluq. Apa tu az-zahir dan ta'alluq kata gitu. Dan ta'alluq bagi ilmu itu satu jua. Ada ya ilmu ni. Apa dianya? Iaitu ta'alluq bagi ilmu ni satu ni ta'alluq tanjizi qadim. Lulus dia kalau Tuhan tahu dia kalau. Maka ia Allah Ta'ala tu tahu akan maka ia Allah Ta'ala tahu, yakni yang tahu. Maka ia Allah Ta'ala tahu. Yakni yang tahu akan sekalian maklumat.
Maka ia Allah Ta'ala tahu akan sekalian maklumat, lagi pula meliputi ia tu yang meliputi ia dengan semua barang yang berlaku ia barang dari bawah sempadan bumi hingga kepada atas bagi segala langit. Ia tahu berlaku daripada bawah sepadan bumi hingga siapa hingga siapa apa nama ni atas bagi segala langit. Siapa ke atas tu lah. Tiada lenyap daripada ilmunya, tak lenyap, tiada lenyap daripada ilmunya, ilmu Allah Ta'ala oleh satu misqal, kata dia. Oleh satu misqal, tak lenyap oleh satu misqal zarrah. Apa dia misqal zarrah? Yakni qadar semut kecil tu zarrah, sumuk haluh. Sumuk haluh. Misqal zarrah atau habuk angin. Dia kata habuk angin. Yang ada ia habuk angin pada bumi dan pada langit. Walaupun sehalus-halus sekalipun, kita tengok habuk angin dia. Halus dah. Habu angin kita panggil. Tuhan tahu. Bahkan tahu ia Allah Ta'ala akan yang merakak. Yang merakak daripada seekor semut yang hitam di atas batu besar yang tersumak pada malam. Batu besar, batu apa yang tersumak pada malam, yang kelam, malam gelap gelita. Ia tahu sumuk kecil duduk di atas batu besar di tengah malam, dan pada malam yang kelam, yang gelap gelita. Ia tahu dengan ilmu Allah yang qadim, yang sedia lagi azali, yakni dengan sifat pengetahuannya lah. Dengan sifat pengetahuannya yang sedia, dengan sifat pengetahuannya yang sedia, lagi senantiasa ia Allah Ta'ala bersifat dengan dia dengan ilmu. Tiada dengan ilmu yang barunya, bukan ilmu yang baru. Senantiasa bersifat dengan ilmunya, bukan dengan ilmu yang baru. Yang disifatkan dia ke ilmu yang baru tu dengan hulul dan intikal. Dengan hulul dan intikal. Hulul dan intikal. Hulul, maka tiada berkesudahan oleh segala maklumat Allah Ta'ala. Tak ada segala maklumat Allah Ta'ala. Kena Muhammad awak apa? Batu lelek apa kata? Bangun dua. Balah aku tu lagu anak Muhammad. Okey, balah ke lagu tu? Balah nak tu. Okey, balah nak lagu tu. Buat piano Muhammad. Kau mana? Hidup ngaji. Okey, buat lagu tu Muhammad. Buat turun kitab tu. Nak godeh hotel guys sikit. Nanti hare tu itu kita dengan benda kotor tu.
Ah. Nah. Nah ni yang jadi ganggu ni. Jadi haru ni. Bahkan tahu ia Allah Ta'ala akan yang merakak daripada seekor semut yang hitam di atas batu besar yang tersumak pada malam, iaitu sumak pada malam yang kelam, yang gelap gelita dengan ilmu Allah. Nah, yang qadim lagi azali. Apa dia? Dengan ilmunya yang qadim lagi azali, yakni dengan sifat pengetahuannya Allah yang dia lagi senantiasa ia. Senantiasa, senantiasa. Nah, yang senantiasa. Yang senantiasa ia Allah Ta'ala bersifat dengan dia dengan pengetahuan tu. Senantiasa bersifat dengan pengetahuan. Tiada dengan ilmu yang barunya, bukan ilmu dengan baru. Ilmu yang baru yang disifatkan dia dengan hulul dan intikal, berubah. Tahu mari tak tahu. Jadi gitu. Tu ilmu baru. Dan kadang-kadang kita terlupa dak. Tu dia. Dan tiada berkesudahan. Nasbah banyak ni. Oleh segala maklumatnya, segala maklumat Allah Ta'ala tak sudah panggil. Tu dia. Habis. Dan bermula lawannya, yakni yang lawan bagi ilmu itu, artinya yang lawan. Artinya yang lawan bagi sifat ilmu itu ialah jahl. Kita panggil jahil. Jahal kalau tu baca kat jahal tu Melayu, ikut baris mudah jahal. Tapi kita panggil jahil dah. Jahl. Gapo jahl? Artinya arti jahl babuk. Tu babuk. Gapo dia babuk? Babuk ni tak tahu pos sekarang. Tu babuk. Tu bahasa dulu. Babuk tak tahu apa-apa pun, tak tahu pos sekarang panggil. Habis di situ. Sekat itulah dulu. Kama dia kata dianya, berkata syarah rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam.